Ni ambil segenggam. Lepas tu bubuh dalam ni macam ni. Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada esok hari. Esok Raya? Betul tu. Ingat Aida lagi? Sekarang ni Aida dah kahwin. Dan ini suami Aida yang banyak menolong. Wih! Dan ini pula anak kesayangan Aida. Dan Aida masih stres! Aida, tolong top upkan rendang kat depan ni. Okey, Mak. Bang. Saya rasalah kan. Rasa tau. Ya. Raya tahun depan, kita pakai daging je. Ada chef masakan, ada lauk yang banyak, air warna-warni. Ada orang tolong hidangkan lagi. Kita tinggal layan tetamu je. Package murah-murah pun boleh, bang? Bungkus-bungkus. Cancel hotel. Sayang, abang bukan tak nak. Tapi belum tentu lagi masakan catering tu sedap macam masakan rendang awak tu. Lagipun, tetamu-tetamu yang datang semuanya sukakan masakan rendang awak tu. Termasuk keluarga kita. Aida, kenapa lewat sangat kamu senduk rendang tu? Kejap, Mak. Jap. Kak, balik dah ke? Balik dah, Aida. Sedap rendang kau, Aida. Tiap tahun sama je rasa dia. Terima kasih. Saya cuba-cuba je tu. Okey, nak ada... Alamak, tinggal satu je. Nah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Bang. Saya rasalah kan. Ni rasa tau. Apa kata tahun depan kita pakai QR code je. Siapa nak duit raya, boleh scan je, bang. Tepi sikit. Tok Wah pun nak scan. RM1 je? Macam, suka tak? Canggih kan? Sayang, canggih. Memang canggih. Tapi bagi Sampuraya barulah seronok. Sebab perasaan suspense bila buka sampur itulah yang best. Ya, ada lagi banyak. Teknologi mana boleh ganti rasa tu. Betul juga tu, bang. Andailah abang ni. Mak. Ngantuk. Jangan tidur lagi, sayang. Pergi salam Tok Wan. Cepat. Tok Wan! Bang, saya rasalah kan. Rasa tau. Daripada anak kita tak cukup tidur berhimpit. Apa kata? Tahun depan, kita tidur hotel je. Bilik luas. Untuk Jero juga. Suka-suka je petik nama Jero. Sayang, bukan saya tak nak. Macam malam tadi tu. Walaupun sempit, orang berdengkur, itulah nostalgia yang tak selalu kita dapat tau. Anak kita pun enjoy. Semua nostalgia ni yang jadikan raya kita lebih bermakna. Betul juga tu, bang. Aida seronok tengok semua orang happy. Memang penat, banyak kerja. Sampai kadang-kadang kita terlupa. Tradisi inilah yang jadikan kenangan manis buat keluarga kita. Jom, bang. Kita layan tetamu. Jom.